Today I'm going to tell you the story how a boring Sunday turned out to be a chaotic Sunday. Kalau korang tengok cage ni, the birds in this cage nampak macam tenang je kan, but something did actually happen. Let's throw back somewhere tengah hari tadi. Since aku beli itik 2 minggu lepas, masalahnya itik ni sebenarnya tak begitu sesuai lah untuk dibela, especially kat dalam kawasan perumahan ni. Sebab satu adalah bau, and the second one, bunyi dia bising, ya Allah. Jadi last week aku offered the ducks in the Facebook group. Jadi ada orang dah ambil, dan sekarang sangkar ni dekat bawah, sekarang ni kosong. So what happened right now, we plan to have another birds inside the cage dekat bawah ni. So we were thinking we want to stick to the original idea, which is to have quail birds, mini quail birds. Masalahnya mini quail bird ni sebenarnya agak susah untuk jumpa, since it's not actually a trending birds dekat kawasan utara ni. So the mission is, we're going to find out either we can get a mini quail birds today. Okay, jom. So currently the cage is empty kat bahagian bawah ni. Rumput-rumput dah mula naik. Burung padi kat atas tu actually tinggal sepasang je. The rest, the another four simply did not survive. But I think that was the interesting about petting birds, sebab it comes and go, and somehow we accept it. Perjalanan kita nak cari burung hari ni sebenarnya agak jauh sikit berbanding tempat yang biasa kami pergi. Sebab tu kenalah pergi waktu weekend. It is on the northern side. To be exact, dia dekat Tasik Glugur. So this time we're going there again to look for any birds that I think suitable untuk diletak kat dalam sangkar tu. Wah, banyaknya burung. Okay, kita dah sampai. But I think I'm not going to bring this camera. Too intimidating lah aku rasa. So kita bawa kamera yang lebih kecil. Jom. Ini. Kucing pun ada. Kucing siap. Sampai kat kedai burung dan looking at the selection, memang banyak gila choice yang kita orang ada lah. And finally we found the quail. Serius comel gila. Me and my wife pilih and pack up, and itulah, we thought the mission accomplished. Kita orang dah beli makanan sekali, dan mana burung? Burung ada kat bawah tu. Tu. Okey, kejap lagi kita balik, kita unboxing. Okey, jom balik dulu. So what is happening? Aku plannya sebenarnya nak keluar balik selepas lepaskan quail birds ni kat dalam sangkar. So aku turunlah dengan anak aku untuk pergi lepaskan burung-burung tu kat dalam cage. But what happened is, one of the birds attempt a breakout. One of the birds, dia decide dia nak jadi Houdini. And this is the breakout attempt number 1. Yeah. Tu. Cuba lepas. Angkat je. Tak boleh. Mana? Dekat bawah tu. Alamak. Kena wanita. Mana? Dan aku bukan exaggerating tau. Aku bukan nak make up story, nak bagi gempak tau. Burung ni literally disappeared depan mata kita orang. Sungguh laju. Tak macam mana, they found out the drain, dia lompat masuk ke dalam and hiding dekat down the drain.
I even have some pictures yang nampak dia tengah berlari-lari kat dalam tu. Masuk je longkang straight up, it was a challenge for us to get it back. Mula daripada longkang depan rumah kita orang, suddenly bila kita orang dah nak try tangkap, dia lompat pula keluar, dia masuk the other side punya drainage. And this is what happened next. Yang kelakarnya bukan kami je yang nak tangkap burung ni, even jiran-jiran pun datang tolong suluh nak cari burung tu kat mana. Imagine the size of these birds kami nak cari kat dalam longkang yang sangatlah panjang. Apa yang lebih menggerunkan, the other side punya longkang, kita orang jumpa biawak kat dalam tu. And aku rasa this size lah probably. It is between biawak, burung and us. Aku rasa burung tu dia tak tahulah dia nak pergi mana kan. Dia dah berserah dah. Apalah nasib burung tu, dia decide untuk terjun masuk ke literally mulut buaya. So now the mission change from catching the quail jadi rescue mission. Alhamdulillah, somehow we managed to scare the lizard away. Tak tahulah macam mana, tapi kalau korang tengok dalam gambar tu, memang biawak tu seriously dekat gila dengan burung puyuh tu. But the bad news is still there. Quail bird tu masih lagi tak nak keluar daripada kat bawah drainage tu. We took a lot of initiative. Itu orang tembak dengan air lah, cucuk dengan batang penyapu, and it still refused to came out. Sampailah at one point maybe dia dah give up dan akhirnya dia menyerah diri juga. Tu. Okay, go. Tangkap. Yes. Aduh. And there we were, we thought the mission is accomplished. Itulah I think I said it too soon. Literally, bila wife aku letak balik burung tu kat dalam cage, dia lari lagi sekali. It is a second attempt. It's a crazy thing to happen. At this point, I'm not shocked anymore. Kami simply sangatlah penat. Cuma this time dia tak pergi ke longkang yang di other side. Dia cuma masuk kat longkang next to our home. Dan maybe this time dia pun tak adalah berusaha sangat. Dia give up halfway dan kami dapat tangkap lagi sekali. Bila Ustaz, burung cuma lepaskan diri. Inilah literally chicken run. Aduh. Aku akan lepaskan burung tu lagi sekali. Harap dia dah tak keluar. Abang tengok kat belakang tau. Ya. Ni. So that's how our boring Sunday turned into a chaotic Sunday. InsyaAllah dia orang ni tak ada drama lah for now. We pretty sure that burung yang breakout attempt ni kan is second born, anak kedua. Sebab anak kedua memang selalu degil kan. Degil dan rebellious obviously. So how was you guys punya Sunday? I hope you guys had an adventurous Sunday macam aku jugalah. Okay, I think that's it for today's vlog. Thank you everyone for watching. Nak masuk tidur. Seronok sebenarnya tengok binatang ni berlari-lari malam-malam kan. But I think I need to rest for tomorrow's work. Okay, bye guys. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.